tahu mata kita punya lensa ni, lensanya dah tukar daripada cerah jernih jadi keruh. Dan nombor satu, bila mata you dah mula kelabu ataupun nampak asap ataupun nampak orang putih kata blur lah kan, tak clear lagi dah. Nombor satu. Nombor dua, you punya dalam keadaan lampu yang tak berapa clear, susah nak tengok sekarang ni, tak clear lagi dah. Pemandangan you juga kalau tengok mata ataupun muka orang lah, you dah macam gelap. Mata saya kata tadi tu kadang-kadang nampak macam tak ada lagi biji mata orang tu. Risau tak? Kalau lagi jauh lagi tak perasan siapa dia. Itu. Lepas tu you tukar spek mata you, cukup kerap sekarang. Lebih daripada 6 bulan dah tak boleh pakai dah spek tu. Okey, seterusnya ialah you akan ada second sight. Kadang-kadang cataract ni dia boleh lega sekejap tapi tetap dia akan datang balik. Tu ada sebab lah. Okey. Lepas tu sensitive to light. You memang tak suka silau ni, dan malam langsung you tak boleh bawa kereta ataupun tak selesa bawa kereta sebab dia lebih silau malam-malam tu. Ujungnya double vision, tahu tak, nampak dua. Color pun dah tak clear. You nampak kalau hello vision tu nampak ada bintang-bintang, kalau lampu satu jadi macam 10 tepi-tepi tu, dan last sekali you dah tak boleh tengok jauh, tak nampak.